Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan hari ini bersama dengan Pak Luman ataupun lebih dikenali sebagai Pak Luman Ketua. Okey, Pak Luman cuba nak kongsikan mengapa kita perlu mengurut badan kita. Mengapa kita perlu ada 3 aspek ataupun 3 sebab mengapa kita perlu urut badan kita. Pertama sekali, urut badan ni dia akan membuang angin. Dia buang angin dalam badan kita. Dan yang keduanya dia akan melancarkan perjalanan darah kita supaya pengaliran dengan baik dan lancar. Yang ketiga, mengurangkan stres pada diri. Dia boleh mengurangkan stres pada diri dan otot kita. Okay, tiga sebab tu kita perlu mencari ataupun membuat rawatan supaya badan kita ni sentiasa sihat dan ringan bagi memudahkan segala aktiviti harian kita. Okey, kalau kita nak mendapatkan dengan khidmat Pak Long buka klinik di Kampung Gurun. Di Kampung Gurun, Permata Benari. Klinik pakar urut anda Kepuah. Kalau yang mana yang susah nak dapat ni, dia boleh Pak Long akan take dekat skrin lagi, type dekat skrin klinik pakar urut anda, ataupun boleh google klinik pakar urut anda di Permata Benari. InsyaAllah boleh datang ke klinik Pak Long lah untuk buat urusan treatment sebagainya. Itu saja sedikit yang Pak Long nak kongsikan kenapa kita perlu urut badan. Dan sebaik-baiknya kalau urut badan ni dia macam yang kita kena melakukan atau laksanakan 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, dia kena follow up balik supaya kita nak refreshkan perjalanan darah kita, perjalanan kita nak buang angin dalam badan kita ni supaya lebih ringan dan sukses untuk kita melakukan segala aktiviti harian kita. Okey, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.